Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Surah Ahmad kali ini akan berkongsi tentang kalimah al-mi'ad. Rasam Usmani, kalimah al-mi'ad di dalam Al-Quran. Kalimah al-mi'ad di dalam Al-Quran ini terdapat 5 tempat. Yang pertama adalah surah Ali Imran, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan juga tempat kedua juga di surah Ali Imran, Innaka la tukhliful mi'ad. Tempat ketiga di surah Al-Anfal, Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Yang kelima, yang keempat surah Az-Zumar, surah Ar-Ra'd. Inna Allah la yukhliful mi'ad, dan juga surah Az-Zumar, wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ada. Maka inilah 5 tempat di dalam Al-Quran terdapat kalimah al-mi'ad. Al-mi'ad ini bermaksud perjanjian, ataupun boleh jadi hari perjanjian, isim zaman, dan juga tempat perjanjian, isim makan. Kalau kita perasan 5 list yang telah saya sebutkan tadi, al-mi'ad hanya satu tempat di dalam Al-Quran ditulis dengan hazaf alif, iaitu surah Al-Anfal. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Dibuang alif tu, al-mi'ad. Maka apakah sebabnya ataupun apa signal sebenarnya daripada kehazafan ini? Maka setelah dicari di dalam kitab Rasam Usmani, maka saya jumpa di dalam kitab Dalilul Hayran ala Mawridil Dham'an karangan Syekh Ibrahim Ahmad. Katanya, wal farqu baina ma fil anfali wa ghairihi anna ma fil anfali mi'adun minal makhluq wa huwa qad yatakhallafu fanasabahu al-hadf bi khilafi ma fi ghairil anfali fa innahu mi'adun minal khaliqi ta'ala wa huwa la yatakhallafu fanasabahu al-ithbat. Maksudnya adalah Imam Syekh Ibrahim menyatakan di dalam surah Al-Anfal, mi'ad di sini, perjanjian di sini daripada makhluk, daripada manusia. Maka qad yatakhallafu bermakna, qad dengan fi'il mudhari bermakna boleh jadi mungkir janji, boleh jadi berubah. Qad yatakhallaf boleh jadi dimungkiri. Manakala tempat-tempat yang lain adalah perjanjian daripada Allah SWT. Inna Allah la yukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Maka Allah pasti tidak akan berubah, Allah pasti tidak akan mungkir janji. La yatakhallafu abadan, insyaAllah. Memang betul pun. Maka itulah faedah yang kita dapat tahu mengapa ahazaf al-mi'ad di dalam surah Al-Anfal, kerana perjanjian ini daripada manusia. Maka ini topik yang menarik untuk kita tengok, kita gali di dalam Al-Quran. Tentang tulisannya sendiri memberi makna tertentu. Boleh jadi demikian, demikian dan sebagainya. InsyaAllah moga-moga memberi faedah. Wallahu a'lam.